Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam segmen kali ini, kami singgah di Perpustakaan Hospital Rehabilitasi Ceras. Nak tahu apa yang ada? Jom kita bincang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Perpustakaan HRC. Saya, Noliana binti Osman, bertugas sebagai pembantu pustakawan di Perpustakaan HRC. Baiklah, peranan perpustakaan adalah sebagai pusat sumber ilmu yang menyokong pembelajaran, penyelidikan dan juga menyokong pembangunan kompetensi seluruh warga HRC. Perpustakaan ini menyediakan pelbagai kemudahan untuk keselesaan pengguna seperti ruang bacaan, sudut teknologi komputer, bilik perbincangan, kit and relax corner kaunter layan diri, sudut berita dan informasi, mesin penapis air serta ruang bacaan santai di aras bawah. Perpustakaan ini terbuka kepada seluruh warga HRC yang terdiri daripada staf dan kaki tangan, pesakit, waris dan juga penjaga pesakit serta orang awam. Buku yang sering dipinjam di Perpustakaan HRC, di sini kami menyediakan buku fiksyen, buku kanak-kanak, buku keagamaan, subjek medical, jurnal dan buku motivasi. Tetapi yang paling ramai pinjam, buku fiksyen. Saya berharap perpustakaan menjadi destinasi pilihan warga HRC untuk mencari ilmu, mendapatkan maklumat serta dapat membudayakan amalan membaca. Jom baca! Assalamualaikum Puan. Salam. Saya nak pinjam buku lah. Macam mana ya? Puan boleh buat pencarian di rak perpustakaan kami. Puan boleh pilih tajuk buku mana yang puan berminat. Silakan Puan. Terima kasih. Puan, saya nak pinjam buku yang ni. Boleh. Puan isi butiran dalam borang ni. Sign di bawah. Ni adalah fakturan pinjaman bahan bacaan. Bila tu? Okey Puan, terima kasih. Puan, selamat baca. Dari pulang saya dah tuliskan dekat dalam. Terima kasih. Berakhirlah sudah segmen kali ini. Itulah serba sedikit perkongsian daripada Perpustakaan Hospital Rehabilitasi. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat dan menggalakkan budaya membaca dalam kalangan kita semua. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di segmen yang akan datang.